Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, pasal apa lah saya ni susah sangat lah nak sembahyang subuh. Saya nak jawab je, pasal banyak dosa. Tapi tak tegah mak nak jawab. Kita kilas kot lain. Ustaz, saya ni masalah saya susah bangkit subuh, payah. Tak kunci jam kot. Kunci pun saya tepuk jam tu balik, Ustaz. Diam terus jam tu. Saya kata tidur lambat tu, tidur awal sikit. Abang kita tengok bola memang susah lah tidur. Tak, saya memang tak tengok bola, Ustaz. Oh, abang ni pergi lepak kedai mamak. Kedai mamak saya tak ada, saya duduk di kampung mana ada mamak, Ustaz. Nak jawab je, dosa di siang hari menyebabkan tak boleh nak ibadat di malam hari. Jadi kalau kita ni susah bangun malam, kita ni langsung tuan-tuan tak boleh nak bangun malam, tak boleh nak bangkit subuh, ketahuilah dosa kita sedang menyelimuti kita. Kalau kita ni orang tak ada dosa, senang buang selimut. Tak rasa sejuk pun air nak wuduk pagi-pagi buta. Tak rasa pening pun lepas pagi besoknya tak pening. Setengah orang lambat tidur sikit, tidur kurang sikit, pagi besok pening lah, semalam tak boleh tidur. Setengah orang dia tidur sampai pukul 3. Lepas tu dia jaga. Tak pening pun. Pasal apa? Dia sembahyang malam tak pening pun. Jadi kena ingat tuan-tuan, kita ni jangan duk tengok orang dosa banyak, tidak, tengok kita.